1, 2, Syahir, kamu Syahir. Jangan buang sebini Syahir. Itu sedap. Oh dia, tapi dapat lagi dia ambil oleh Sutikiat. Kepala dia teleng-teleng lah pun. Oh. Seorang guru daripada Thailand, Sutikiat ni. Dia ni cikgu. Dia je bukan anggota unit beruniform. Tiga satu. Kita perlu mendapatkan semula jarak at least sama terikat poin supaya kita tak perlu nak kena kejar jauh sangat. Baik Ayong di situ. Antara ni baik untuk Azlan. Azlan pressing sikit. Open tengah tu. Aduh naik juga shoot. Chance ball. Kalau aku jadi Syahir tu aku yang pukul. Nasib baiklah blocking tu melantun sampai ke sana. Baik kepada saya tahu ramai yang baru saja masuk sebab kita melihat statistik kita bertambah mendadak. Apa yang anda sedang saksikan ini masih lagi regu yang pertama. Acara berpasukan. Maksudnya ada lagi 2 regu yang mungkin akan bermain selepas ini. Ini adalah tie break. Set yang ketiga. Kedudukan Malaysia 2, Thailand 3. Kita perlu menang untuk membolehkan regu kedua kita bermain dengan lebih selesa. Sebab regu 2 Thailand juga adalah regu yang kuat. Dibandingkan regu 2, regu 1 Thailand ini adalah pemain-pemain yang lebih muda. Ketiga-tiga mereka ini berhasil untuk Asia University Games tahun lalu. Jadi kita sepatutnya atas kertas kita lebih berpengalaman berbanding mereka. Okay? Come on. 2-3. Baik diambil oleh Jakri kaki kiri. Hantaran itu baik untuk Sutikiat. Pukulan yang tak dapat diambil Syahir. Empat dua. Dua empat. Setakat ni Syahir pula. Jakri belum lagi melakukan kesilapan. Dia sangat konsisten dengan servis. Walaupun servisnya pun bukan semuanya mata, tetapi itu satu apa orang kata gameplay yang bagus. Tak tahu apa yang marah. Abang? Apa tu? Flash? Waduh main flash. 4-2. Terus bola Ayong. Hantaran daripada belakang. Azlan tolong. Allah, tak pernah pula Azlan pukul bola tu keluar. Hai, 3 mata babe. Jakri meminta-minta bola bagi saya Syahir. Dah banyak kali dah servis-servis Syahir ke Jakri ini tak jalan. Memang Syahir kena tukar arah servis segera. 2-5 sebenarnya 3 mata yang terpisah jauh. Perlu segera untuk kita rapatkan jurang ini. Jakri menunggu daripada zon yang agak besar. Dia cuba mengambil dengan set 3 lagi. Wotinon dapat diambil Jakri. Sutikiat. Setakat ni Sutikiat beraksi cemerlang dengan semua hantaran-hantaran. Meskipun pendek, dapat ditunaikan dengan kemas. 4 mata terpisah setakat ini. Jakri walaupun hantaran kaki kiri, tetapi Sutikiat menyelesaikannya dengan mudah. Saya tengok Jakri memang mendapat satu instruction daripada luar. Bukan daripada belakang sebenarnya. Ada satu head coach kat luar sana yang duduk di kalangan penonton.
6-2. Yakrib masih belum sangkut lagi setakat ni. Syah Ayung. Baik kali ni hantaran tu. Azlan placing. Mai dapat lagi. Ya Allah. Lan, tak boleh Lan. Placing. Wah, tu dia. Mata ketiga. Oh, tapi bukan mata yang senang guys. Sutikiat pula. Masa minta medik. Kalau tengok daripada cara dia punya terbaring tu, itu macam minta CPR tu. Tak tahulah ada ke pakar CPR. Abang medik datang. Sutikiat boleh tengok pula. Alamak, perempuan tak ada ke? Asyik lelaki je. Terus sihat dia rasa sutikiat ni. Baik, kita tengok abang medik adakah semburan ke apa ke. Tapi dia macam pegang tu lah macam tu. Nampak macam sakit kat bahagian dada je. Bahu. Dislocate. Bahu sakit. Saya ni bukanlah nak doakan yang tak baik kan. Tapi dalam sakit tu biarlah kena keluar terus. Macam tu lah kan. Dia sakit bahu tapi kepala dia goyang-goyang. Macam tu, musim-musim tangan tu